badan Nabi SAW ini kemuncaknya, pastinya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Ini penting tuan-tuan. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW sebutkan, inni ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku direzekikan cintanya. Cintanya siapa? Khadijah. Bukan semata-mata cinta sebagai seorang isteri, kerana dia orang yang hal keadaan pertama membenarkan keseluruhan daripada dakwah Nabi SAW. Di saat semua orang tolak dakwah Nabi, siapa yang pertama sokong Rasulullah? Khadijah. Kemudian Nabi SAW tegaskan lagi, di saat semua orang menahan harta untuk bantu dakwah Nabi SAW, siapa yang menjadi penyokong dari sudut kehartaan? Khadijah. Khadijah yang bagi. Seterusnya daripada keturunan Nabi SAW, iaitu titis keturunan Rasulullah yang terbit daripada siapa? Rahimnya Khadijah, bukan daripada isteri yang lain. Kecuali ada pembicaraan berkenaan dengan hamba Nabi SAW sebagai pembicaraan sebutkan isteri, iaitu lahirnya Ibrahim. Tak apa-apa, cuma nak ditekankan, inilah figura yang cukup penting menjadi, kita sebutkan, tulang belakang untuk dakwah Nabi SAW. Tetapi semasa tahun kesedihan, Khadijah diwafatkan. Khadijah diwafatkan. Tak cukup sekadar itu, kematian siapa? Kematian Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi SAW. Baik, tuan-tuan, lihat satu demi satu Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan. Kenapa Abu Talib juga penting? Untuk kita mudah faham, dakwah Rasulullah ini hanya boleh digerakkan dengan kuasa Abu Talib. Maksudnya kuasa apa? Kuasa politik, kuasa pengaruh. Sebab beliau merupakan ahli politik di Mekah pada waktu tersebut. Walaupun berdasarkan pendapat dari kita di Sunnah wal Jamaah, beliau bukanlah direzekikan iman kepada beliau. Walaupun ada pendapat yang lain menyebutkan beliau itu Islam pada penghujungnya. Tak mengapa, itu khilaf juga pembicaraan ulama. Cuma saya nak tekankan bahawa selepas kewafatan Abu Talib, timbul kemuncak yang ketiga, iaitu semua tekanan diberikan kepada Rasulullah dan juga orang Islam pada ketika itu. Sebut apa sahaja yang tidak dikenakan kepada Rasulullah, disebutkan gila, disebutkan ahli sihir, dikatakan pemecah belah masyarakat, dibuang kotoran-kotoran di rumah Khadijah dan juga Nabi SAW, diletakkan perut unta yang membusuk di belakang Rasulullah, dibanding pasir dan sebagainya. Keseluruhan itu diberikan kepada Nabi SAW. Tak cukup sekadar itu, Nabi SAW cuba untuk dibunuh oleh mereka. Adakah Rasulullah sahaja? Tidak. Kepada orang yang masuk Islam juga. Khabbab bin Al-Arat sebagai contoh. Siapa Khabbab bin Al-Arat? Orang yang telah pun disiksa dengan begitu teruk sehingga berlubang di belakang beliau. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu semasa pemerintahan beliau, selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, beliau melihat lubang yang ada di belakang Khabbab bin Al-Arat kerana diletakkan besi yang panas, diseret di atas padang pasir, umpama dipanggang dia ni, sampai besi tersebut, kita katakan, padam apinya, baranya disebabkan lemak dan juga darah Khabbab bin Al-Arat. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia yang disiksa seperti ini. Islam tak dia? Islam. Di Islam sebab apa? Antara lain pastinya sebab Rasulullah. Tekanan itu ada tak pada Rasulullah? Orang ni masuk Islam, sokong dakwah, tetapi dibuat seperti ini. Nabi mampu buat apa pada keadaan tersebut? Melainkan menyuruh kepada para sahabat untuk sabar. Tak cukup sekadar itu, bila terrobah, kita sedia maklum. Apa yang berlaku kepada keluarga Yasir sebagai contoh, kita sedia maklum. Sehingga kemuncaknya Nabi SAW terpaksa untuk hantar para sahabat ke mana? Ke Ethiopia. Orang tu masuk Islam, diperlakukan seperti itu. Nabi punya keadaan, perasaan baginda. Kerana dalam itu juga disebutkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat, satu malam beliau keluar pada hari yang diboikot para sahabat. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang membantu Nabi SAW. Itu pengajaran yang pertama. Baik. Sebenarnya jemaah sekalian, yang kedua, yang penting untuk kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, selain daripada berlakunya sebab Isra' dan Mi'raj itu disebabkan tahun kesedihan, kita perlu faham juga pada sisi yang berbeza tentang pengajaran yang besar, iaitu tentang kedudukan solat yang diperintahkan, yang diturunkan secara eksklusif dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini penekanan yang sedikit panjang yang saya nak berikan.